Bab 3, Fizik Tingkatan 4 memperkenalkan konsep kegravitation, iaitu daya tarikan antara dua jasad yang mempunyai jisim. Daya graviti bukan sahaja bertindak antara bumi dengan objek di permukaannya, tetapi juga antara planet, bulan, matahari, satelit dan semua jasad di alam semesta. Dalam bab ini, pelajar akan mempelajari hukum kegravitation semesta Newton, hukum Kepler dan satelit buatan manusia. Topik ini penting kerana membantu kita memahami mengapa objek jatuh ke bumi, mengapa planet bergerak dalam orbit dan bagaimana satelit boleh digunakan untuk komunikasi, GPS, ramalan cuaca serta pemantauan alam sekitar. Hukum kegravitation semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat kedua-dua jasad. Formula yang digunakan ialah F sama dengan G(m)(m) bahagi R kuasa 2. Simbol F mewakili daya graviti, G ialah pemalar graviti semesta, M dan M ialah jisim dua jasad, manakala R ialah jarak antara pusat jasad. Jika jisim bertambah, daya graviti bertambah. Jika jarak semakin jauh, daya graviti berkurang dengan cepat. Konsep ini menerangkan hubungan graviti antara bumi, bulan, planet dan matahari. Pengiraan daya graviti memerlukan pelajar mengenal pasti jisim dua jasad, jarak antara pusat jasad dan nilai pemalar graviti semesta. Dalam contoh ini, dua jasad berjisim 10 kg dan 20 kg berada pada jarak 2 meter. Formula yang digunakan ialah F sama dengan G(m)(m) bahagi R kuasa 2. Selepas nilai digantikan, daya graviti yang diperoleh ialah 3.34 darab 10 kuasa negatif 9 Newton. Nilai ini sangat kecil kerana kedua-dua jasad mempunyai jisim yang kecil. Hal ini menunjukkan bahawa daya graviti antara objek kecil memang wujud, tetapi terlalu lemah untuk dirasai dalam kehidupan harian. Berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Formula berat ialah W sama dengan mg, iaitu W mewakili berat, M mewakili jisim dan G mewakili pecutan graviti. Jisim ialah kuantiti jirim dalam objek dan nilainya kekal sama di mana-mana tempat. Berat pula berubah mengikut nilai graviti setempat. Di bumi, nilai gra lebih kurang 9.81 meter per saat kuasa 2 atau dibundarkan kepada 10 meter per saat kuasa 2. Di bulan, nilai gra hanya kira-kira 1.6 meter per saat kuasa 2. Oleh ITU, seseorang mempunyai jisim yang sama di bumi dan bulan, tetapi beratnya lebih kecil di bulan. Planet, bulan dan satelit bergerak dalam orbit kerana daya graviti bertindak sebagai daya memusat. Daya memusat ialah daya yang sentiasa bertindak ke arah pusat orbit. Tanpa graviti, sesuatu objek yang bergerak akan terus bergerak dalam garis lurus mengikut halajunya. Dengan adanya graviti, objek ditarik ke arah pusat orbit dan terus mengelilingi jasad yang lebih besar. Contohnya, satelit mengelilingi bumi kerana graviti bumi menarik satelit ke arah pusat bumi. Pada masa yang sama, satelit mempunyai halaju mendatar yang sesuai. Gabungan graviti dan halaju ini membolehkan satelit kekal dalam orbit. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit setiap planet berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu fokus elips. Ini bermaksud jarak planet daripada matahari tidak sentiasa sama sepanjang orbitnya. Kedudukan paling dekat dengan matahari disebut perihelion, manakala kedudukan paling jauh disebut aphelion. Hukum Kepler kedua pula menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari menyapu luas yang sama dalam masa yang sama. Oleh ITU, planet bergerak lebih laju apabila berada dekat dengan matahari dan lebih perlahan apabila berada jauh daripada matahari kerana perubahan kekuatan tarikan graviti. Hukum Kepler ketiga menerangkan hubungan antara tempoh orbit dan jejari orbit sesuatu planet. Hukum ini menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Formula ringkasnya ialah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Bagi dua planet yang mengorbit jasad yang sama, nisbah T kuasa 2 bahagi R kuasa 3 adalah tetap. Maksudnya, semakin besar jejari orbit sesuatu planet, semakin panjang masa yang diperlukan untuk melengkapkan satu orbit. Contohnya, planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa lebih lama untuk mengelilingi matahari berbanding planet yang lebih dekat. Satelit buatan manusia ialah objek yang dilancarkan oleh manusia untuk mengorbit bumi pada ketinggian tertentu. Satelit kekal dalam orbit kerana mempunyai halaju mendatar yang sesuai, manakala graviti bumi bertindak sebagai daya memusat. Jika halaju satelit terlalu rendah, satelit akan jatuh ke bumi. Jika halajunya terlalu tinggi, satelit boleh terlepas daripada orbit. Satelit digunakan dalam pelbagai bidang seperti komunikasi, ramalan cuaca, navigasi GPS dan pemerhatian bumi. Teknologi satelit menunjukkan bagaimana konsep fizik,
khususnya graviti dan gerakan orbit, digunakan secara langsung dalam kehidupan moden. Satelit geopegan ialah satelit yang kelihatan tetap di atas satu titik yang sama di permukaan bumi. Satelit ini mempunyai tempoh orbit 24 jam, bergerak searah dengan putaran bumi dan berada di atas satah khatulistiwa. Satelit bukan geopegan pula tidak kekal di atas satu lokasi dan boleh digunakan untuk pemetaan, ramalan cuaca, pemerhatian bumi dan penyelidikan. Halaju lepas pula ialah halaju minimum yang diperlukan oleh sesuatu objek untuk melepaskan diri daripada tarikan graviti planet. Halaju lepas bergantung kepada jisim planet dan jarak objek daripada pusat planet tersebut. Satelit buatan manusia memberi manfaat besar kepada kehidupan moden. Satelit komunikasi digunakan untuk telefon, televisyen, radio dan internet. Satelit GPS membantu menentukan kedudukan, arah dan masa dengan tepat. Satelit cuaca memantau awan, hujan, ribut dan suhu bumi bagi membantu ramalan cuaca. Satelit pemerhatian bumi pula membantu memantau hutan, pencemaran, banjir, kebakaran dan perubahan alam sekitar. Secara keseluruhannya, bab 3 membincangkan graviti, hukum Newton, hukum Kepler dan satelit. Topik ini menghubungkan konsep fizik dengan teknologi angkasa serta kehidupan harian manusia. Soalan ini menguji kefahaman pelajar tentang hukum kegravitation semesta Newton. Pelajar perlu menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat jasad. Formula yang digunakan ialah F sama dengan GMM bahagi R kuasa 2. Pelajar juga perlu menerangkan maksud simbol F, G, M dan R dengan tepat. Fokus utama soalan ini ialah definisi hukum, penulisan formula, maksud simbol dan hubungan daya graviti dengan jisim serta jarak. Jawapan yang baik perlu menyebut bahawa jisim lebih besar menghasilkan graviti lebih kuat. Soalan ini menguji kemahiran pelajar menggunakan formula daya graviti dalam pengiraan. Dua jasad diberikan dengan jisim 15 kg dan 30 kg, serta jarak antara pusat jasad ialah 4 meter. Pelajar perlu menggunakan formula F sama dengan GMM bahagi R kuasa 2, kemudian menggantikan nilai yang diberi bersama pemalar graviti semesta. Unit daya graviti ialah Newton. Soalan ini juga meminta pelajar menerangkan kesan apabila jarak antara dua jasad digandakan. Oleh sebab daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak, apabila jarak digandakan, daya graviti menjadi 1/4 daripada nilai asal. Soalan ini memberi tumpuan kepada hubungan antara berat, jisim dan pecutan graviti. Berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek dan formulanya ialah W sama dengan mg. Dalam soalan ini, seorang angkasawan berjisim 70 kg berada di bumi dan di bulan. Jika G bumi ialah 10 meter per saat kuasa 2, beratnya di bumi ialah 700 Newton. Jika G bulan ialah 1.6 meter per saat kuasa 2, beratnya di bulan ialah 112 Newton. Pelajar juga perlu menjelaskan perbezaan antara jisim dan berat. Jisim kekal sama di mana-mana tempat, tetapi berat berubah mengikut nilai pecutan graviti. Soalan ini menguji konsep daya memusat dalam gerakan orbit satelit. Daya memusat ialah daya yang bertindak ke arah pusat bulatan atau pusat orbit. Bagi satelit yang mengelilingi bumi, daya graviti bumi bertindak sebagai daya memusat. Satelit tidak jatuh terus ke permukaan bumi kerana ia mempunyai halaju mendatar yang sesuai. Pada masa yang sama, graviti menarik satelit ke arah pusat bumi. Gabungan halaju mendatar dan tarikan graviti membolehkan satelit terus bergerak dalam orbit. Jika halaju mendatar satelit terlalu rendah, satelit tidak dapat mengekalkan orbit dan akhirnya akan jatuh ke bumi. Soalan ini menguji kefahaman pelajar tentang hukum Kepler pertama dan kedua. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit planet berbentuk elips dengan matahari berada pada salah satu fokus elips. Perihelion ialah kedudukan planet paling dekat dengan matahari, manakala aphelion ialah kedudukan planet paling jauh daripada matahari. Hukum Kepler kedua pula menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari menyapu luas yang sama dalam masa yang sama. Planet bergerak lebih laju apabila dekat dengan matahari kerana daya graviti lebih kuat dan lebih perlahan apabila jauh daripada matahari. Soalan ini memberi fokus kepada hukum Kepler ketiga. Hukum ini menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Formula yang digunakan ialah T kuasa 2 bahagi R kuasa 3. Sama dengan pemalar, jika planet A mempunyai jejari orbit 1 astronomical unit dan tempoh orbit 1 tahun, manakala planet B mempunyai jejari orbit 9 astronomical units, pelajar perlu menggunakan hubungan T1 kuasa 2 bahagi R1 kuasa 3. Sama dengan T2 kuasa 2 bahagi R2 kuasa 3.
Soalan ini menekankan bahawa semakin besar jejari orbit, semakin panjang tempoh orbit. Unit tempoh orbit boleh dinyatakan dalam tahun atau saat. Soalan ini menguji kefahaman pelajar tentang satelit buatan manusia. Satelit buatan manusia ialah objek yang dibina dan dilancarkan oleh manusia untuk mengorbit bumi atau jasad lain. Satelit digunakan dalam pelbagai bidang seperti komunikasi, ramalan cuaca, navigasi GPS, dan pemerhatian bumi. Pelajar juga perlu menerangkan bagaimana satelit boleh kekal dalam orbit. Satelit mempunyai halaju mendatar yang sesuai, manakala graviti bumi bertindak sebagai daya memusat. Gabungan halaju mendatar dan tarikan graviti menyebabkan satelit terus mengelilingi bumi tanpa jatuh ke permukaan. Teknologi ini penting dalam kehidupan moden. Soalan ini meminta pelajar membandingkan satelit geopegan dan satelit bukan geopegan. Satelit geopegan mempunyai tempoh orbit 24 jam, berada di atas satah khatulistiwa, bergerak searah dengan putaran bumi, dan kelihatan tetap di atas satu lokasi di permukaan bumi. Satelit ini sesuai untuk komunikasi, kerana antena di bumi boleh diarahkan ke kedudukan yang tetap. Satelit bukan geopegan pula tidak kekal di atas satu lokasi dan boleh mengorbit pada pelbagai satah serta ketinggian. Satelit ini sesuai untuk pemetaan, ramalan cuaca, pemerhatian bumi, pemantauan bencana, dan penyelidikan saintifik. Soalan ini menguji konsep halaju lepas. Halaju lepas ialah halaju minimum yang diperlukan oleh sesuatu objek untuk melepaskan diri daripada tarikan graviti planet tanpa bantuan tujahan tambahan. Formula halaju lepas ialah versus sama dengan punca kuasa 2. 2gm/r. Dua faktor utama yang mempengaruhi halaju lepas ialah jisim planet dan jarak objek daripada pusat planet. Halaju lepas bumi lebih besar berbanding bulan kerana bumi mempunyai jisim yang jauh lebih besar dan daya graviti yang lebih kuat. Oleh ITU, roket memerlukan tenaga yang lebih besar untuk meninggalkan bumi berbanding meninggalkan bulan. Soalan terakhir menguji kefahaman pelajar tentang aplikasi satelit dan kegravitian dalam kehidupan harian. Antara aplikasi satelit ialah komunikasi, navigasi GPS, ramalan cuaca, dan pemantauan alam sekitar. Graviti membantu satelit berfungsi kerana graviti bumi bertindak sebagai daya memusat yang mengekalkan satelit dalam orbit. Contoh situasi harian yang menggunakan data satelit ialah penggunaan aplikasi peta, ramalan cuaca, pemantauan banjir, komunikasi internet, dan pemetaan kawasan. Kepentingan mempelajari kegravitian ialah memahami bagaimana konsep fizik digunakan dalam teknologi angkasa, keselamatan, pembangunan negara, dan kehidupan moden.